Apa hukum KB dalam pandangan Islam, Ustaz? Masalah KB ni, KB ni adalah menjarangkan anak. Patutnya anak setiap tahun 1, 2, 3, 4 ni patutnya ada sekali 3 tahun, sekali 4 tahun, sekali 5. Jadi keluarga berencana menjarang-jarangkan anak tadi. Apa hukumnya dalam Islam? Dalam Islam tak ada masalah. Boleh. Cuma yang menjadi masalah memakai alat seperti minum pil, minum ubat-ubatan atau injection. Ini perlu ditanyakan kepada doktor yang pakar. Kerana keadaan individu seseorang itu berbeza. Takutnya selepas di injection atau minum, itu akan membuat mudarat kepada si wanita tadi. Boleh jadi berjerawat banyak atau boleh jadi tubuhnya jadi overweight sehingga nanti hujung-hujungnya si suami pun dah tak sayang pada isterinya. Engkau muka kau berjerawat, kau overweight. Sebab suami akhirnya dia menjadi mangsa. Itu perlu diingat. Dan kemudian juga dalam Islam tentang KB atau menjarangkan dengan cara alami yang disebut dengan azal. Apa tu azal? Maaf, ni saya tak sebut secara rinci kerana saya memang susah nak sebut secara rinci. Azal ini mengeluarkan di luar. Dan ini pernah berlaku di zaman Nabi SAW. Kunna na'tazil wal Qur'anu yanzil. Kami dahulu azal. Azal ini mengeluarkan di luar dan itu Quran masih turun. Dan kemudian kunna na'tazil ala ahdi Rasulullah SAW. Kami dulu berazal, iaitu mengeluarkan di luar. Fabalagha dzalika, dan perkara ini sampai kepada Nabi, falam yanhana, dan Nabi SAW tak melarang kami. Bermakna boleh kalau itu nak buat cara yang semula jadi atau yang alami. Allahu taala alam bissawab.